Assalamualaikum. Nama saya Syafi'i Muhammad. Saya akan niaga di kawasan Perak, Seri Iskandar, Perak Tengah. Saya bermula pada tahun 2019. So sekarang ni dah lebih kurang dalam 6 tahun lebih lah saya berkecimpung dalam bidang haloteko ni. Income bulanan saya average lah 2,000 lebih ke 3,000 lebih. And then saya punya customer pun dah mencecah ribuan orang. Achievement yang saya pernah dapat dalam haloteko ni, yang pertama sekali saya mendapat award top dealer. Kemudian saya mendapat hadiah tol perniagaan untuk penjaja haloteko. Dan hasil daripada income haloteko ni, dari income haloteko ini saya dapat membuat renovation rumah. Daripada haloteko ni juga saya dapat membeli sebuah kereta jenama Expander. Apa yang membuatkan saya berminat untuk buat haloteko ni? Tingkat haloteko ni boleh memberikan passive income kepada kita. Even kalau kita sudah tak menjual dia pada bulan hadapan, walaupun sebulan, 2 bulan lepas tu kita tak jual, kita akan masih menerima lagi income melalui hasil langganan customer kita ni. So saya pun buat. Okey, kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, saya sangat-sangat mencadangkan anda untuk melakukan ataupun menjadi dealer haloteko sekarang, kerana sudah terbukti pada diri saya sendiri, income haloteko ni sangat-sangat bermanfaat dan bagus, yang mana dia memberikan kita kalis ekonomi. Apa saja yang berlaku, dia tetap memberikan income kepada kita, dan dianya sangat santai. Jika anda seorang yang mempunyai kejayaan hakiki, dia sangat tidak mengganggu kejayaan hakiki anda. Saya sangat-sangat rekomenkan anda untuk menjadi rakan niaga haloteko sekarang.